Intervensi segera yang dilaksanakan kerajaan adalah penting bagi memastikan bekalan minyak masak sawit tulen kemasan botol cukup untuk keperluan rakyat dalam tempoh 3 bulan ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, ini berikutan ada syarikat mengurangkan pengeluaran minyak masak itu hingga 50% berikutan harga minyak sawit mentah MSM dunia meningkat yang menyebabkan kekurangan bekalan. Beliau berkata tempoh 3 bulan itu juga penting bagi memastikan rakyat mendapat bekalan minyak masak yang cukup bagi meraihkan Ramadan, Aidilfitri, Pesta Keamatan dan Hari Gawai sekitar tempoh tersebut. KPDN telah mula berhubung dengan syarikat-syarikat ini. Kita akan formalisekan mekanismenya dan akan berjumpa syarikat-syarikat ini pada awal minggu hadapan, Isnin atau Selasa, untuk sign the agreement untuk menerangkan apa mekanisme. Tapi Alhamdulillah atas rayuan daripada kita, mereka telah bermula. Beliau ditemui selepas merasmikan program servis Ihsan Madani at Petronas Auto Expert SIM at PEX Hari Raya Aidilfitri dan Ikhlas Ramadan bersama gas Petronas di Sabah pada Sabtu. Pada Jumaat, Datuk Armizan dilaporkan berkata, kerajaan melaksanakan intervensi segera menstabilkan bekalan minyak masak sawit tulen kemasan botol di pasaran dan keputusan itu dibuat susulan taklimat khas kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengenai gangguan bekalan minyak masak botol.